Mana kau Cina Ni not our level. Kita pakai tu besar. Masuk ke dalam grup, dia orang pandai tengok lah. Yang jemput tu boleh tengok apa kita briefing. Ya. Benda kecil ni siapa? Okey, jemput. Oh, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak tahu lah kenapa hari ni pukul 7.30 dah bangun. Pukul 7.30 tu dah bangun tu. Mungkin time tu Cik Iim dah bangun kot. Sebab tu saya bangun. Sebab dia datang pun jauh. Datang ke sini nak jumpa kawan-kawan. Orang yang paling lama ni. Okey, berilah satu-satu. Assalamualaikum. Seperti Obo, Abang Rizal, King Zuhairi, Abang Jai BD, Cip, mantan Cip Sipol dulu, Zaib. Tepuk sikit lah dia datang jauh Ubud. Apa tu nak naik dulu. Kalau aku jadi dia, mampus aku tak buat. Semua dah ada sini. Abang Rizal, Panjang, Tak apa, kita tunggu payah dah. Abang Zabidi. Orang Zabidi orang pertama sampai. Dia dekat depan sana, dia berlonggok dengan grup motor besar. Grup motor besar punya banyak, dia seorang kat situ. hilang nampak kan? Tak nampak. Sudah saya panggil belakang. Baru dia pergi belakang. Dia keluar kereta, banyak nak ride lagi kan. Sugri, Kejap, si apa ni, Samsul Jerry, Tun Kucip, mungkin bakal 10 tuan Jawab. Jadi bermula dengan zero. Abang Azizul. Okay. Jadi hari ini bagi saya terima kasih. Terang lah, jujur saya cakap. Kalau tak ada orang lama, saya pun tak berani nak pergi sini ni. Hari tu saya pergi pun pasal doket, sepak kan. Takkan koseknya. Tapi ni faham jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita kumpul untuk pergi ke SUT 16 insyaAllah. Baik. Terima kasih dapat hari awal. InsyaAllah bila seperti yang janjikan 7.30 kita akan berbalik dari sini. Pertama sekali kita nak beritahu susunan konvoi Zero confirm saya akan berada depan pada Zero. Samsul, Syuk, lagi seorang. Abang Zairi. Jangan leka dengan lagu. Jangan ni bang kan dia kena ngurung-ngurung. Tahu peranan Hotka ni tahu tak? Begitu. Begitu. Tak tahu lagi. Okey, macam ni. Hotka ni bila sampai satu simpang nanti saya minta Hotka standby tepi, berhenti untuk pastikan semua kawan-kawan tak tersalah tempat lain. Tunggu situ sampai Laskar lepas, awak masuk balik dan cubalah ke depan balik. Kita tu kalau kata dengar ada kawan-kawan radio saya nak keluar, anak nak kencing kan? Tapi kita belum sampai checkpoint. Saya akan berhenti di checkpoint je. Checkpoint kita nombor 1 Masjid Muazzam, Masjid Dempul, Masjid Muazzam dan terus ke Gambang. Okay, sebelum tu kalau nak berhenti, Hotka satu Hotka ikut keluar. Dah selesai semua, bawa balik terus sampai ke checkpoint yang seterusnya. Itu dia punya function lah. Okay, semua berhati-hati lah kalau ada apa. Dan Laskar lah. Maknanya tak ada kereta lain selepas pada dia. Maknanya kalau Laskar kata laku tukar ganti Laskar dah lepas, maknanya semua dah lepas. Dia datang ke depan, semua dah lepas. Ya? Dia punya itu je. Okay, Laskar kita saya okay. Saya depan Laskar, sebab pun Laskar agak. Maknanya Laskar, okay. Dia ni, border. Ke belakang, saudara. Saya tak tahu. Kita start kita keluar ni, saya nak susun dulu. So, kita relax dulu. Bila saya tengok dah okey nanti, saya buka line. Okay, buka lah mungkin. Sampai satu ketika bila saya kata tempat tu saya perlukan perhatian, minta suruh senyap. Bagi kata okey, clear, boleh ni, saya bagi laluan, okey, borak balik. Macam tu ya. Video. Salah. Adik. Ren, sini. Ni jatuh. Ya. Saya aku. Kan kita. Buang kan? Eh.
kat mana? Pening. Oh, dah terbayar dengan tak PD kan. Okey. 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 Assalamualaikum. Cikgu tak ada tapi baju semua wakil. Okey, sebelum masuk kenderaan kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana ladzi safarana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-amali ma ta'ta. Allahumma amin alaina safarana hadza wa taqi anna muqtab. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil bahr. Allahumma habna fi safarina wa habna min halsa. اللهم إنا نعوذ بك من خبثاء سفار وكآبة منظر وآبي انقلاب في القال والأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Masuk Al-Quran yang telah menunjukkan kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan dan amal perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jarak perjalanannya. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti menjaga keluarga kami yang kami tinggalkan. Ya Allah, temani kami dalam perjalanan ini dan peliharalah kami daripada segala kejahatan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesulitan perjalanan, pemandangan yang menyedihkan dan kekurangan yang buruk terhadap harta serta keluarga. Dekatilah silaturahim antara Yusuf amnya dan bin Walid khasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jom kita bergambar. Naik. Okey, kalau ada apa-apa artis duduk dekat saya. Kecil kita tengok dengan rig dia ni. Ui. Masalah setting lagi. Tak dapat kena tengok dia pun tak faham tu. Pada ada kerja sah. Aduh. Letakkan bendera. Letak bendera. Damn. Okey. Yes. Mantap. Mantap. Dah, penting apa buat tu? Misi ada. Ha. Penting apa tu? Bah, yang penting apa tu? Bang, okey bang Macam mana rasa tanpa bawa Izora ni? Alhamdulillah. Rasa kecil dah kita. Follow member tak apa kita bawa. Macam kita lah ya. SUT 17 kita bawa. Okey, insya-Allah. Mak kita. Bang pasal tak ada ni. Dan akan tu tak dapat. Oh, tak ada apa pun. Apa kurang tu? Alamak. Memang rock lah. Jangan rapat sangat. Malu. Tengah lah. Balik yang hotcar yang berhenti tu saya suruh ke depan, saya ganti tempat dia. Sampai dia last, saya potong balik. Okey, pastikan family dalam bilik. Family dalam kereta lah. Dalam kereta jangan ada tercuci Takut kereta tercuci ni yang tak nak ulang lagi. Tapi kalau kita akan berikan tak ada pakai kawan. Drone. Apa tu bawa drone lah? Drone tidur ni. Drone tidur. Cas. Drone tidur. Dia back drone lah, back drone. Buat goyang sikit.
berkumpul, ada lagi yang berkumpul, maksudnya daripada geng-geng kumpul kita dah solid kaun dan lepas ini perjalanan seterusnya ikut arahan apa yang disampaikan pokok. Jadi alhamdulillah kita akan terus ke mana? Sabah dan kita akan berhenti makan kat situ. Jadi kekalkan ikut keselamatan. Jangan kita breaking, kita rasa nak potong-potong. Tak nak jadi hal apa-apa. Yang ni dah cantik dah ni. Syukur alhamdulillah. Jadi berikanlah satu tepukan untuk diri masing-masing. Itu saja daripada saya. Serahkan semula pada Tuhan. Dah tak ada apa dari saya. So far so good. Kita teruskan sampai ke Gambang pula. Okey. Dah pastikan semua keluarga ada dalam ni, lepas tu kita gerak. Kalau tak ada, bagi tahu dah ready cepat-cepat. Ada yang pergi toilet lagi ke apa ke? Alah, Wadi pun nak pasang. Alah, lambat dah. Aduh. Wadi siapa tak kenal. Aduh. Nak cakap apa? Oh, cakap. Dah habis dah. Tu tanya lah semua. Jangan buang masa lagi. Jangan buang masa lagi. Baik, masuk apa kalau tak ada yang nak ni, family tak ada lagi, bagi tahu cepat-cepat. Okey. Kalau tidak kita jalan. Alright. InsyaAllah. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang caci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Pukullah gendang, hai kulit kerbau. Dalam majlis tari menari. Pukullah gendang, hai kulit kerbau. Dalam majlis tari menari. Sayalah ini daganglah merantau, mengharap beras orang di sini. Sayalah ini dewi dagang merantau, mengharap beras orang di sini. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati orang pun sayang. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Aku doain lepas anak aku yang ekor on off. Tapi dah itu. Oh. Best juga tempat ni, spot ni. Tengok si Haris. Setuju. Banyak sangat. Wah, Cip, banyak bela, Cip. Tahniah. Alat dapur. Bini tak cari tinggal getah dia. Oh.
hobi. Bang masuk apa bang? Sound system ke apa? Masuk stiker printing dengan Stiker printing. cutting. Oh, bukan audio system tak masuk ah. Ada Belakang? apa inner. Ah, okey. Inner SPL. Mana tahu ada rezeki hari ni pula. Tunggu. Belum lagi. Mantai review belum lagi. King. Sabar bang. Tahu tu, panas tu. Ada Negeri Sembilan. Tadi jatuh.